Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazwani binti Rahman. Baiklah, pada hari ini saya akan kongsikan bahan bantu mengajar saya, iaitu bagi murid tingkatan 1, subjek perbandingan semacam. Okey, baiklah. Permainan ataupun bahan bantu mengajar yang telah saya pilih ialah bingo. Okey. Arahannya adalah, saya akan minta murid untuk membahagikan diri mereka kepada 2 kumpulan. Sekiranya murid lelaki dan juga murid perempuan mempunyai bilangan ahli yang seimbang, jadi saya akan minta mereka untuk buat 1 kumpulan murid lelaki dan 1 kumpulan murid perempuan. Sekiranya ahli kumpulan lelaki dan juga perempuan tidak seimbang, maka saya akan menggunakan wheel, iaitu roda, secara dalam talian untuk tentukan ahli kumpulan mereka. Baiklah. Kaedah pelaksanaannya adalah, setelah murid duduk dalam kumpulan, saya akan mengedarkan murid 1 helai kertas, iaitu ini untuk kumpulan 1 dan ini untuk kumpulan 2. Jadi, setelah murid menerima kertas ini, saya akan minta 1 orang wakil daripada setiap kumpulan untuk tampil ke hadapan dan membuka kotak pilih saya. Murid akan buka. Tema yang saya gunakan adalah tema yang tenang, iaitu tema laut. Dia tenang, biru, putih, dan juga saya gunakan permainan itik ni, seperti air di air. Jadi murid akan buka. Kemudian di sini saya sediakan juga senduk pengaut. Jadi murid yang telah tampil ke hadapan, dengan pejam mata, dia perlu memilih mana-mana nombor. Sebagai contoh, nombor yang telah dipilih adalah nombor 9. Jadi nombor 9, murid tersebut tengoklah mana nombor 9. Kita tengok mana nombor 9. Di ujung sana sekali. Saya ketepikan di ujung sekali. Jadi murid akan buka nombor ini dan dia kena menjawab apakah perbandingan semacam bagi gambar tersebut. Sekiranya kalau kat sini kita nampak apa? Gambar apa? Semut. Jadi jawapannya rajin seperti semut. Sekiranya lah murid tak tahu jawapan bagi gambar-gambar yang telah dilihat ni, tak tahu apa benda perbandingan semacamnya, murid boleh meminta ahli dalam kumpulannya untuk membantu, tapi dengan secara senyap, yang mana pasukan lawan tidak boleh tahu. Mungkin dengan cara berbisik ataupun dengan cara menunjukkan gaya contoh semut tu rajin rajin, cakap macam tu, ataupun dengan cara dengan menunjukkan orang kata isyarat daripada pergerakan mulut. Selepas murid dah dapat tu, jadi kedua-dua kumpulan akan memangkah nombor 9. Pangkah. Tadi kumpulan 1, datang pula wakil kumpulan 2, pilihlah lagi nombor yang sama. Kita cuba nombor yang sama. Kat sini kita ada nombor 24. Mana nombor 24 ni? Nombor 24. Mana ya? Di sini. Jadi akan buka lah. Gambar apa ni? Gambar tahi. Jadi apa perbandingan semacamnya? Busuk macam tahi. Murid akan jawab dan dia akan pangkah nombor 24. Permainan diteruskan sehingga ada antara kumpulan 1 ataupun kumpulan 2 yang berjaya mengumpul BINGO, bingo, 5 secara berderet. 5 nombor secara berderet macam ni ke? Tak kisah, jadi dia dapat ni BINGO. Jadi murid yang telah berjaya, saya akan memberikan ganjaran dan juga akan
memberi sorakanlah kepada ahli kumpulan yang menang atas kerjasama yang mereka telah lakukan. Okey, jadi daripada bahan bantu yang telah saya sediakan ini, saya melihat objektif pertama saya sebenarnya adalah saya melihat murid sebenarnya lemah untuk menentukan sama ada perbandingan semacam ini adakah sama seperti perumpamaan, kerana dia menggunakan perkataan seperti laksana, seperti, macam, yang seakan-akan akan sama dengan perumpamaan. Okey, jadi untuk murid tingkatan 1, perbandingan semacam ini terletak di dalam aspek seni bahasa, yang mana murid kena tahulah perbandingan semacam ini pada tahap ini. Okey, murid tingkatan 1 tidak lagi belajar tentang kata-kata hikmat ataupun peribahasa, atau belum lagi tahap mereka. Jadinya mereka perlu mahir, dan saya melihat dengan adanya aktiviti ini semoga dapat membantu murid untuk lebih faham, okey, dan mereka boleh menyatakan. Okey, sebab satu lagi, murid kita beranggapan bahawa perbandingan semacam ini hanyalah terhad kepada hafalan semata-mata. Namun sebenarnya tidak. Jika murid faham, okey, murid tengok gambar, okey, ini gambar kertas kan. Okey, apa sifat kertas? Dia tak perlu hafal pun. Bila kita dengar, bila kita murid tu dapat berfikir, dia faham, okey, kertas, apa sifat kertas ni? Pes. Jadi dia boleh nyatakan ni pes seperti kertas. Seperti itu saja. Saya harapkan dengan bahan bantu pengajian yang telah saya hasilkan ini dapat membantu para murid memperbaiki dan juga meningkatkan kefahaman dia dalam subjek ataupun topik perbandingan semacam ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.